Hai semua bakal pengurus. Salah satu cabaran terbesar korang nanti kan ialah nak pastikan tim sentiasa bersemangat dan produktif. Jadi dalam sesi kali ini, kita akan bongkar beberapa tool atau alatan praktikal untuk reka bentuk kerja yang betul-betul efektif. Anggap je ni sebagai starter kit korang untuk bina satu pasukan yang wow, padu. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Korang ada seorang staff, memang star player lah dalam tim. Dulu, dia lah yang paling bersemangat, paling ons. Tapi sekarang, nampak macam bosan, prestasi pun dah mula macam turun sikit. Ini bukan drama tau. Ini realiti yang setiap pengurus akan hadapi. So, apa nak buat? Jawapannya ada pada reka bentuk kerja yang strategik. Dengar macam gempak kan? Tapi ini bukan sekadar tukar-tukar task kerja. Kita cakap pasal membentuk semula peranan tu untuk suntik balik semangat dan boost prestasi. Ini adalah skill kepimpinan yang sangat-sangat penting dan jom kita dalami sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Alat pertama dalam toolkit pengurus kita ni yang paling straightforward dan senang nak faham. Namanya pusingan kerja. Jadi, apa benda sebenarnya pusingan kerja ni? Senang cerita, ia adalah proses kita alihkan seorang pekerja dari satu kerja ke kerja yang lain. Kuncinya, kedua-dua kerja tu perlukan skill level yang lebih kurang sama. Korang mungkin lebih biasa dengar istilah Inggeris dia, cross-training atau latihan silang. Sama je tu. Contoh paling senang nak faham, program management trainee itu sendirilah. Korang akan rasa benda ni. Kejap duduk kat jabatan pemasaran, lepas tu pindah ke jualan, lepas tu masuk operasi pula. Kenapa? Tujuannya simple. Nak bagi korang faham selok-belok bisnes syarikat dari A sampai Z. Dan untuk korang sebagai pengurus, faedahnya banyak. Pertama, ia confirm akan bunuh rasa bosan staff. Bila staff tak bosan, retention rate atau kadar pengekalan pekerja pun akan naik. Kedua, korang akan dapat satu tim yang multi-skilled. Ini bukan je buat jadual kerja jadi senang, tapi bayangkan kalau ada orang berhenti, korang tak kelam kabut. Dah ada pengganti dalaman yang siap sedia. Kan bijak tu? Okey, sekarang kita sampai kat satu simpang yang penting ya. Sebagai pengurus, korang kena buat satu pilihan kritikal. Nak bagi staff lebih banyak kerja atau nak bagi dia lebih banyak tanggungjawab. Nampak macam sama, tapi percayalah, ini dua benda yang sangat-sangat berbeza. Di sinilah kita kena kenal dua istilah. Perluasan kerja atau job enlargement dan pemerkayaan kerja atau job enrichment. Bayangkan macam ni je. Perluasan kerja ni ibarat kita lebarkan jalan. Secara mendata, kita tambah lagi banyak tugas tapi pada level yang sama. Pemerkayaan kerja pula, kita bina bangunan. Secara menegak, kita tambah tugas yang perlukan skill dan tanggungjawab yang lebih tinggi. Jom kita tengok contoh praktikal. Untuk perluasan kerja, bayangkan seorang operator kilang baju. Sebelum ni, dia jahit baju perempuan je. Lepas tu, kita bagi dia tugas baru. Jahit baju lelaki dan kanak-kanak pula. Nampak tak? Tugas dia makin banyak. Tapi skill asas dia tetap sama, menjahit. Okey, sekarang kita bandingkan pula dengan pemerkaan kerja. Guna operator yang sama tadi, daripada hanya menjahit, sekarang kita bagi dia tanggungjawab untuk reka corak, potong kain dan buat sulaman. Nampak beza dia? Ini bukan setakat menjahit dah, ini dah masuk bab rekaan, skill baru, level pun dah lain. Dan inilah poin paling penting. Pemerkaan kerja ni tujuannya adalah untuk bagi autonomi. Kita bagi staff tu kuasa untuk rancang kerja dia, laksanakan dan nilai sendiri hasilnya. Ini akan buat dia rasa, ini kerja aku, ini tanggungjawab aku. Tapi ingat ya, sebagai pengurus, jangan bagi autonomi lepas tu tinggal je. Kena pastikan dia ada training dan sokongan yang cukup untuk berjaya. Penting tu. Okey, dari tadi kita asyik bincang pasal individu kan? Tapi kadang-kadang kuasa sebenar tu datang bukan dari seorang hero, tapi dari satu pasukan yang mantap. Jadi, jom kita beralih ke alat terakhir dalam kit kita yang makin lama makin popular dalam syarikat-syarikat moden, reka bentuk berasaskan pasukan. Konsep dia sebenarnya simple je. Daripada bagi satu projek besar tu kat seorang, kita susun kerja tu untuk disiapkan oleh satu tim. Jadi, satu tim tu bertanggungjawab secara kolektif untuk siapkan kerja tu. Cara ni memang bagus untuk galakkan kerjasama dan sinergi orang kata. Tapi, jangan salah faham. Bukan boleh main campak je beberapa orang dalam satu grup dan harapkan magic berlaku. Tak, nak bagi benda ni betul-betul menjadi, ada dua syarat penting. Pertama, kerja tu mestilah kerja yang memang perlukan kerjasama. Kalau seorang boleh buat lagi laju, buat apa bagi satu tim kan? Kedua, orang-orang dalam grup tu kena berfungsi macam satu pasukan yang sebenar dengan matlamat yang sama. Bukan sekadar duduk sebelah menyebelah je. Baiklah, kita dah tengok beberapa alat yang memang power untuk reka bentuk kerja. Sekarang, jom kita kumpulkan semua ni dalam satu toolkit ringkas yang senang korang nak rujuk.
Okey, jadual ni ibarat cheat sheet korang lah. Tengok je matlamat utama korang apa. Kalau nak tim yang fleksibel, guna pusingan kerja. Kalau staf nampak bosan dan nak tambah variasi kerja sikit, perluasan kerja tu jalan paling cepat. Tapi, kalau korang nak bina rasa tanggungjawab dan kepuasan kerja untuk jangka masa panjang, pemerkaian kerja tu jawapan dia. Dan untuk projek-projek besar yang rumit, memang tak ada yang boleh lawan kuasa reka bentuk berasaskan pasukan. Ingat, pilih alat yang betul untuk selesaikan masalah yang betul. Sebagai pengurus pada masa akan datang, kebolehan untuk mereka bentuk kerja dengan bijak ni akan jadi salah satu superpower korang. Potensi tim korang tu semuanya ada di tangan korang. Jadi persoalannya sekarang, alat yang mana satu korang nak guna dulu untuk serlahkan potensi mereka.